Cikgu, Ya. bagaimana tenaga nuklear boleh terjadi? Oh, tenaga nuklear terjadi melalui TB. Apa itu TB? Tidak tahu. TB bukan throwback tapi adalah tindak balas. Tindak balas yang pertama adalah pembelahan nuklear. Pembelahan nukleus ialah tindak balas nuklear apabila satu nukleus yang berat membelah menjadi dua atau lebih nukleus yang lebih ringan. Tindak balas ini menghasilkan banyak tenaga haba dalam reaktor nuklear. Yang kedua iaitu pelakuran nuklear. Tindak balas nuklear apabila nukleus yang kecil dan ringan bercantum untuk membentuk satu nukleus yang berat dengan membebaskan banyak tenaga haba. Dia berlaku pada tekanan dan suhu yang tinggi. Contohnya dalam matahari. Faham tak? Faham.